teman-teman dirahmati Allah, ni kita di kawasan Daraya, antara kawasan yang pernah dibom oleh rejim Asad dulu, militan rejim Asad dulu. Mereka tengok ni, tengok Allah ftah syibak. Ni Daraya antara bandar yang telah menderitalah daripada peperangan yang berlaku di bumi Syam dulu. Wين المسجد اللي عمروه ورجونيا حلو انه اي بناخذه. Tengok ikhwan ni. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ikhwan ni, hargailah hargai keamanan di Malaysia, hargailah. Hargai nikmat keamanan, hargai. Ni antara rumah yang hancur. Shuf ikhwan ni. Rumah hancur habis. Tapi alhamdulillah rakyat Daraya ni terletak di pinggiran Damsyik, pinggiran Damsyik. tapi alhamdulillah sekarang rakyat dah kembali balik dan tengok رجعوا على بلادنا عم نقول هلا كله عم بيعمر الحمد لله. tengok masjid pun mereka dah tengok orang dah beli apa, ni rumah hancur. Orang dah beli bahan untuk apa ni, bangun balik rumah dia, alhamdulillah. Maksudnya orang balik hidup semula lah. Jadi kalau tanya saya, Syria memerlukan, tengok ni, Allahu Akbar, syuf. Syria memerlukan lagi 5 tahun ataupun betul 5 tahun, 5 years, 10 years to apa, untuk membangun balik lah. Perlukan 5 ataupun 10 tahun lagi kita di Syria untuk bangun balik lah. Doakan untuk bumi Syam insya-Allah ikhwani. Dan hargailah nikmat keamanan. Jami' Umar. Hada Jami' Umar. Ini Masjid Umar dulu hancur sampai tanah. Dibom sampai tanah. Tapi alhamdulillah sekarang ni rakyat Syria, rakyat kawasan Daraya, mereka kumpul duit, simpan duit, dan mereka membina balik Jami' Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masya-Allah. Allahu Akbar. Jamil. Masya-Allah. Tengok dah buat balik cantik, baru buat. Alhamdulillah.